katakan Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, ya ilahi hambamu ini. Terasa sifat kehambaan tu. Allah Ta'ala baru tarik kaki, belum tarik semua sekali. Tapi kita tak sedar, tuan-tuan, tak sedar. Allah Rabbi, Bapak Rahmat. So, remaja, tolong ingat remaja. So, kalau yang paling penting bagi anak ialah mari kita melihat bahawasanya remaja kena faham. Mereka kata, pasal apa kami ni orang tua tak hormat pada kami? Walhal remaja kena hormati orang tua kena mengasihi remaja. Ingat, sekiranya kita ingin memiliki rasa dihormati, kita juga perlu menghormati hak orang lain. Apabila kita mengganggu ketenteraman dan keselamatan orang lain dengan merempit contohnya, sebenarnya kita tidak menghormati mereka. Kepada mak rempit di luar sana, kawal emosi dan ingatlah berlumba motosikal di jalan raya merupakan perkara yang tidak berfaedah. Macam kata sekarang Sing Walia, besar bungkus tak berisi, lain yang dibungkus, lain yang diisi. Rumah terbakar, boleh dipanggil bomba. Hati terbakar, siapa yang tahu? Selama je dia punya pantun, tuan-tuan. Itu pun dapat menang anugerah Maulid Nabi juga dia. Baiklah tuan-tuan. Ingat merempit. Boleh rempit kadang-kadang. Rempit ke mana? Masjid Nur Syuhada. Masjid Nur Syuhada. Rempit ramai-ramai. Saya dengar ramai orang buat konvoi nak selamatkan mak rempit. Ada satu badan itu nak konvoi ramai-ramai. Tapi penyudah mak rempit pergi ke masjid, dia buat apa? Boleh mandi lelaki perempuan dalam bola masjid. Cakap enggak. Maknanya sebenarnya kita bukan nak ambil bab konvoi itu je. Ilmu yang diterapkan tu penting. Di Kuala Lumpur ada satu badan perkit nama badan ni. Dia tak minta duit daripada tuan-tuan, tapi setiap malam merdeka, malam-malam ada function, dia orang akan kumpul lebih kurang ada 1,000 orang sukarelawan. Sukarelawan ni akan spread di mana-mana di kota kosmopolitan Kuala Lumpur. Tengok mana ada budak-budak kapal ni, tahan pegang. Assalamualaikum. Ni apa berdoa-doa ni? Apa ada kaitan, ada hubungan ke? Dua tempat gelap ni? Tak ada. Kami boyfriend tak apa, mai ikut aku pergi masjid. Pergi buat masjid. Pergi bagi kaunseling. Ada orang kata, kau salah buat lagu tu ustaz. Kita merdeka. Bagilah buat wallpaper. Kepala otak macam ni yang akhirnya tuan-tuan perempuan, yang kita tengok masing-masing biak-pi. Akhirnya lahir bayi yang tak cukup sifat. Pasal apa? Mula-mula chatting satu tempat, lepas tu dia nak dating satu tempat. Dah dapat dating satu tempat, mula-mula tangan berjabat. Lepas tangan berjabat, lepas tu duduk rapat-rapat. Lepas duduk rapat-rapat, lepas tu lawan peluk erat-erat. Lepas lawan peluk erat-erat, nafas naik tersekat-sekat. Lepas nafas naik tersekat-sekat, usah dia peduli Allah dan malaikat. Usah dia peduli agama dan adat. Yang penting apa kita buat. Bila mereka berdua buat, perut kempis jadi bulat. Itu cerita dia. Bila perut kempis jadi bulat, tunggu waktu aja bayi lahir tak cukup sifat. Bila bayi lahir tak cukup sifat, akhirnya akan dibuang di mana tempat. Itu member aku Bandi mengamuk tu, dia kata apa? Dalam semak, dalam longkang, terok pun dakwah juga kan? Maknanya nak habaq mai kata bayi yang tak cukup sifat lahir akhirnya dibuang di mana tempat. Itulah dia fenomena masyarakat. Kerana itu jam iblis dan syaitan pun melompat. Kerana apa? Habis semua sudah masuk jerat. Jadi mari remaja kita pekat beringat, sebab dunia masih belum kiamat. Sudahkah kita bersedia mengumpulkan bekalan untuk menuju ke hari akhirat? Fikir-fikirkan, renung-renungkan. Kita mengaji ni tuan-tuan puan-puan, yang penting merenung. Dengar satu bab, tapi renung, tadabbur, hayatilah itu. Ramai orang dengar mengaji ya, tapi balik rumah dia tak ada apa. Pasal apa? Dia tidak merenung, dia tidak mentadabbur, dia tidak meneliti. Macam orang dengar baca Quran lah. Dia Allah.
Lepas dengar tu dia pun berderet mana? Pergi kedai nombor. Kan? Tapi dia tinggal tu feel, sekadar feel saja. Tu saya kata, ingat tuan-tuan puan, orang Islam belum tentu dia beriman. Ini ada yang bangun dia kata, apa Ustaz jangan buat leceh lah, orang Islam tu beriman lah. Tak, orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman confirm Islam. Tu betul. Lagu mana abang? Betul. Anda nak buat lagu ni, berapa ramai orang Islam dalam negara kita? Majoriti orang Islam ni. Tapi adakah sudah semesti mereka beriman? Belum tentu. Mana bukti dia Ustaz? Kita pergi masjid lah. Saya pergi masjid, tengah-tengah rukuk, itu orang Islam lah sembahyang. Tengah-tengah rukuk, kertas rukuk ada tu melayang. Lepas dia pam, udah kelam kabut semua tengah rukuk. Alamak, siapa punya tu? Malu company betul tu semayang betul ni. Dia pun usah. Dia yang lain pun tengok poket masing-masing. Aku punya ada ke? Aku punya ada. Dia pun main apa juga. Jadi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Ini dalil qat'i. Agak judi ngebahala betul nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Jauhi kata Allah. Jangan tak apa. Moga kamu jadi orang yang berjaya. Sebab apa yang dilarang oleh Allah untuk kejayaan kita? Allah tak rugi apa pun. Kalau hampa buat api je kata Allah. Hampa buat. Israel itu banyak ulama-ulama kita Islam ni banyak. Ada Islam baka, ada Islam mereka, ada Islam cerca, ada Islam puaka. Macam-macam Islam. Jadi rakan-rakan jangan rasa syok, terpungau dengan macam maikat kita ada tulis agama Islam. Sesungguhnya itu tidak menjamin kebahagiaan kamu di alam barzakh di akhirat. Sebab itu orang yang sayang pada masjid ni tuan-tuan, mereka yang terpaut jiwa mereka kepada Allah. Nak mula apa juga, nak jadi kebaikan, aura yang nak keluar tu baik atau tak baik, pertama dia mesti mencintai rumah Allah. Kalau dia cinta rumah Allah, Allah akan suruh orang lain mencintai dia. Sebab pandangan dia adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata lagu, sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu belum berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Semua balik pada Allah. Memang salah kita. Bila orang nak masuk masjid, bila dah jadi mayat, baru baik-baik hang kaki masjid, hang tak kaki masjid, orang kampung tetap usung hang buat dalam masjid. Takkan itu jam apa nak keluar daripada masjid? Aku tak nak dia keluar daripada bandar. Nah. Tak, orang akan bawa dia. Sebab itu sayangi masjid kita. Yalah, saya datang celana ustaz segan lah, orang tua tengok saya, tak peduli apa, kita pergi kerana Allah. Saya ingat lagi waktu saya hijrah tuan-tuan, mula-mula tuan-tuan pernah tengok di masjid dalam TV ada keluar tempat saya mula-mula hijrah. Rambut saya dulu 2-3 kali panjang daripada ni tuan-tuan. Tapi bila datang rasa taufik dan hidayah, itulah suara yang ku nantikan, itulah suara kebenaran, itulah suara datangnya dari Tuhan. Sambut ia, terimalah bila datang pada kita, kerana ia hanya datang pada hamba yang terpilih. Tidak akan kau temui untuk kali keduanya, takkan dapat engkau cari bila ia telah pergi. Lirik tu simple.